Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan lagi umur kita, alhamdulillah. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita, alhamdulillah. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita berada di dalam majlis ilmu pada petang ini. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari ini, insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hari ini kita tak adalah tunjukkan slide ataupun tunjukkan komputer. Hari ini kita akan berlatih bersama-sama, insya-Allah, membaca Al-Quran, dan kita akan praktikkan hukum-hukum tajwid yang telah pun kita pelajari sebelum-sebelum ini, insya-Allah. Jadi untuk hari ini kita akan cuba tengok sama-sama daripada surah Al-Kafirun sampailah surah An-Nas, insya-Allah. Ada 6 surah, tapi surah yang pendek-pendek saja kita akan baca dan kita akan jelaskan beberapa hukum tajwid yang terdapat padanya. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang sedang menonton sekarang kan, saya alukan terlebih dahulu. Bersama-sama dengan kita ada Puan Jo Abu Bakar. Terima kasih Puan Arifah Ipah, Tuan Abdul Ghami, Atuk Enek, Puan Maznah, ya, Kak Maznah daripada Shah Alam. Terima kasih Puan Azibah Sazali daripada Kuching. Terima kasih Puan Rian Das, ya, Puan Habsa, Tuan Muhammad Azam. Lain jelas daripada Sandakan Sabah, Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih sama-sama dengan kita pada petang ini. Puan Carmila, Puan Mirna, terima kasih. Dan bersama-sama kita ada Abang Jeff, ya, dan Cikgu. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, yang bersama-sama dengan kita pada petang ni, kita akan mulakan dengan surah Al-Kafirun terlebih dahulu. Surah Al-Kafirun terlebih dahulu kita akan baca sama-sama. Kalau ikutkan, saya akan baca terlebih dahulu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah akan ikut bacaan saya. Kemudian saya akan terangkan hukum tajwid, serba sedikit hukum tajwid yang asas yang kita dah belajar sebelum-sebelum ini. Mudah-mudahan dapat kita ingati, insya-Allah, ya. Sebab tajwid Al-Quran dia selalu kena praktis. Kalaupun kita belajar tajwid di kelas tajwid Al-Quran praktikal seminggu 2 kali saja, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah juga dinasihatkan supaya menonton, ya, ataupun terus belajar pada setiap hari daripada channel-channel yang lain ataupun Facebook page yang lain, supaya kita boleh hari-hari dengar dan kita boleh hari-hari ingat, insya-Allah. Jadi sebagaimana yang saya pernah maklumkan sebelum ini, bukan sekadar untuk kita belajar saja, kita ingat saja, tapi sampai satu tahap kita boleh share pada orang lain, insya-Allah. Okey. Jadi kalau semua dah bersedia, kita buka mushaf dan kita akan mulakan daripada surah Al-Kafirun, surah yang ke-109 mengikut susunan mushaf, insya-Allah. Saya akan baca 2 kali, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bagi setiap bacaan. Bacaan yang kedua tu adalah bacaan kita bersama-sama, insya-Allah. Okey.
Kita mulakan dengan surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat kita baca sama-sama surah Al-Kafirun. Di dalamnya ada 6 ayat saja. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, surah Al-Kafirun ini harus sangat kita menghafalnya kerana ia merupakan salah satu surah yang sering kali dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutamanya di dalam solat-solat sunat baginda, sama ada solat sunat qabliyah subuh, ya, ataupun solat sunat qabliyah dan ba'diyah zuhur, solat sunat ba'diyah maghrib, ya, solat sunat qabliyah asar. Jadi surah ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah dibaca juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam solat sunat witir, dan baginda juga akan membacanya sebelum baginda tidur. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kira-kira mestilah kita menghafalnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Baik, sekarang kita jelaskan hukum tajwid, ya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, berdasarkan kepada ilmu tajwid yang telah kita pelajari sebelum ini, insya-Allah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyu. Qul ya ayyu. Baik, di sini sebagaimana yang kita dah belajar sebelum ini, ada huruf alif. Alif yang kecil ni, huruf ya diikuti dengan alif, alif kecil, ya. Alif ini huruf mad, dan kita dah belajar apabila huruf mad berjumpa dengan hamzah, kan, berjumpa dengan hamzah dalam berapa kalimah ni? Dalam berapa kalimah? Dalam 2 kalimah, ya. Boleh jadi ada orang kata, bukan satu kalimah ke, dalam ejaan nampak sama saja seperti satu kalimah. Sebab tu kita dah belajar pada minggu yang lalu berkaitan dengan mad jaiz mufasil, ada 2 bahagian. Yang pertama mad jaiz mufasil haqiqi, manakala yang kedua adalah mad jaiz mufasil hukmi. Yang hakiki memang nampak jelas, ya, jarak di antara huruf mad dengan huruf hamzah, ya, nampak jarak, dan memang dia 2 kalimah yang ketara berbeza. Tetapi pada kalimah ya ayyuha, dan juga seperti ya abati, dan juga seperti haulai, yang ha'u,
Itu dua kalimah yang berbeza, walaupun pada ejaannya nampak seperti satu kalimah. Jadi dekat sini ya ayyuha adalah mad jaiz munfasil hukmi. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tetap dibaca dengan cara yang sama dalam riwayat Hafs daripada Imam Asim menurut Tariq Asy-Syatibiyah, dibaca dengan kadar 4 harakat. Sebab tu kita baca panjang. Qul ya ayyuhal kafirun. Kafirun. Nama hukumnya adalah mad apa? Mad arid lis-sukun. Boleh dibaca dengan berapa harakat? Boleh dibaca dengan 2 harakat, boleh baca dengan 4 harakat, dan boleh baca dengan 6 harakat. Tapi pastikanlah kalau kita dah pilih salah satu bacaan itu, kita konsisten. Kalau kita dah baca pada Al-Kafir 4 harakat, pastikan semua mad arid li sukun. Ada 2, 3. Ada 3 saja tempat dalam surah ini diakhiri dengan mad arid li sukun. Kena pastikan 4 harakat juga. Tapi kalau kita dah mulakan tadi Al-Kafirun 2 harakat, pastikan lagi 2 tempat mad arid li sukun dalam surah ni dibaca dengan 2 harakat juga. Tapi kalau tadi kita baca Qul ya ayyuhal kafirun, 6 harakat kan. Jadi pastikanlah pada ayat yang kedua dan yang ke-6 pun mad arid li sukun dibaca dengan kadar 6 harakat, kena konsisten. Baik. Kemudian tuan-tuan bang dirahmati Allah, kita tengok ayat kedua. La a'budu ma ta'budun. La Okey, dekat sini tuan-tuan bang dirahmati Allah, lam ada alif, alif. Alif berjumpa dengan hamzah dalam berapa kalimah ni? 2 kalimah. Memang jelas sekali, ketara sekali. La satu kalimah, a'budu kalimah berikutnya. Jadi huruf alif ini huruf mad berjumpa dengan hamzah dalam 2 kalimah, hukumnya mad jaiz mufasil. Hakiki ke hukmi? Hakiki. Yang dalam Al-Quran banyaknya mad jaiz mufasil hakiki. Maksud hakiki itu memang nampak jelas, ketara. Kan? Alif dengan hamzah tu ada jarak di antara kedua-duanya. Alif ini adalah huruf terakhir daripada kalimah pertama, iaitu la, lam, alif. Alif tu duduk hujung. Kemudian a'budu, hamzah ini pada pangkal kalimah berikutnya. Jadi dia adalah 2 kalimah yang berbeza. Jadi hukumnya mad jaiz munfasil. Tapi cara bacaannya dibaca 4 harakat juga. La a'budu ma ta'budun. Ta'budun, dun itu mad arid lisukun, dibaca dengan kadar 4 harakat juga. Sebab tadi mula-mula kita baca dengan kadar 4 harakat kan. Baik. Jadi kalau orang tanya macam mana boleh jadi mad arid lisukun? Okey, mad arid lisukun hanya berlaku apabila kita waqaf sahaja. Ketika mana kita berhenti saja. Selagi mana kita tak berhenti, tak adalah mad arid lisukun. Kerana mad arid lisukun itu terjadi ketika waqaf saja. Tapi adakah semua waqaf adalah mad arid lisukun? Tak. Dia ada syarat-syarat dia. Apa syarat-syarat dia tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Huruf yang kedua terakhir pada kalimah yang kita waqaf itu adalah huruf mad. Okey, pada kalimah ta'budun, ta'budun, tak apa, huruf yang nun yang last tu tak apa, tak kisah pun. Yang kita perlu lihat adalah huruf yang kedua terakhir itu mestilah huruf mad. Huruf mad ada berapa? Ada 3, alif, waw dan ya, awi, ataupun alif, ya, waw, jadi ayu. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ni waw dekat sini. Okey. Kemudian sebelum waw itu mestilah berbaris hadapan, ya. Kalau sebelum waw baris depan, sebelum ya baris bawah, sebelum alif baris atas. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, barulah jadi mad arid lisukun. Nanti kita akan tengok pada ayat yang ketiga ni tak ada mad arid lisukun. Baik.
Kita baca ayat yang ketiga. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum. Okey, la sekali lagi ada lam, ada alif ya. Alif tu duduk hujung. Berjumpa dengan antum, jumpa dengan hamzah. Hamzah itu duduk pada pangkal kalimah yang berikutnya. Jadi bila mana huruf mad iaitu alif berjumpa dengan hamzah dalam berapa kalimah? 2 kalimah, hukumnya mad jaiz munfasil, dan ini adalah mad jaiz munfasil hakiki. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dibaca dengan kadar berapa harakat? 4 harakat juga. Wala antum. Okey. Nun yang mati berjumpa dengan huruf ta, ya. Nun yang mati berjumpa dengan huruf ta, ya, hukumnya adalah ikhfa hakiki. Kita dah belajar kan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, jangan lupa-lupa. Kita dah belajar kan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, hukum nun mati dan tanwin ada 5. Bila nun mati dan tanwin berjumpa dengan huruf ba, iqlab. Nun mati dan tanwin berjumpa dengan huruf lam dan ra, idgham bila ghunnah. Nun mati dan tanwin berjumpa, nun mati atau tanwin berjumpa dengan huruf ya, waw, mim, nun, idgham ma'al ghunnah. Tanwin ataupun nun mati berjumpa dengan hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, hukumnya izhar halqi. Manakala selain daripada itu ada lagi 15 huruf, kalau nun mati ataupun tanwin berjumpa adalah ikhfa hakiki. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, inilah ikhfa hakiki, nun mati berjumpa dengan huruf ta. Kalau tengok dalam mushaf tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, nun itu tidak ada tanda mati kan. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita akan dengungkan bacaan kita dengan kadar 2 harakat. Wala antum abiduna ma a'bud. Kenapa panjang tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Cuba tengok, mim dan alif satu kalimah ma, ya, jumpa dengan kalimah a'bud, kalimah berikutnya. Pada kalimah ma, ia diakhiri dengan huruf alif, huruf mad. Huruf mad berjumpa dengan a'bud, jumpa dengan hamzah dalam pada kalimah berikutnya, dalam 2 kalimah. Jadi hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Jadi kena statik tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Wala mad jaiz munfasil kita baca 4 harakat. Ma a'bud pun mad jaiz munfasil kita baca 4 harakat juga. Wala antum abiduna ma a'bud. Kemudian bila kita berhenti tu ma'abud. Okey, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita berhenti yang ma'abud. De tu apa hukum dia? Apa namanya? Namanya qalqalah. Okey, baik tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Tak habis lagi soalannya, ada soalan lagi. Qalqalah apa? Qalqalah sughra ke? Qalqalah kubra ke? Qalqalah akbar? Mana satu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Yang ini namanya qalqalah kubra. Kubra. Kenapa? Kerana dia berlaku ketika waqaf dan ia dibaca dengan sukun, dengan mati. A'bud. Bud. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau nak tahu yang qalqalah sughra tu macam mana, qalqalah akbar tu macam mana, kena tunggu lepas ni, contoh-contoh yang lepas ni insya-Allah. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita sambung lagi ayat keempat. Wala ana abidum ma abattum. Wala ana. Okey, baik. Wala dulu. Wala, lam alif. Alif ni hujung kalimah. La.
jumpa dengan hamzah a, wala a. Okey, jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, huruf mad yang berjumpa dengan hamzah hukum dia apa? Mad jaiz munfasil. Oh, dah banyak kali contoh ni tuan-tuan abang dirahmati Allah, tak boleh lupa ni. Ya, mesti kena ingat ya, sebab dah banyak kali sebut ni. Ya, setakat ni belum sebut mad wajib muttasil, belum lagi. Kita baru sebut 2 mad je. Mad jaiz munfasil dengan mad arid lisukun ya. Tapi yang banyaknya mad jaiz munfasil lah dalam surah ni. Kita baca banyak-banyak, sebut banyak-banyak kali supaya kita boleh ingat, insya-Allah. Bukan ingat saja, tapi boleh terangkan pada orang lain yang ni, ini mad jaiz munfasil. Wala ana abidum ma abadtum. Okey, yang pertama wala a, okey, itu adalah mad jaiz munfasil. Manakala ana, cuba tengok pada kalimah al ana pada alif ana tu kan, pertama hamzah, nun, alif. Atas alif itu ada tanda bulat bujur meninggi. Macam tu kan, tanda bulat bujur, tanda bujur lah ya. Tanda bujur tuan-tuan abang dirahmati Allah. Apa maksudnya? Maksudnya tuan-tuan abang dirahmati Allah, ketika wasal, ketika meneruskan bacaan, alif itu seolah-olah tak ada. Alif tak ada, kita tak baca pun. Kita jangan baca wala ana na, 2 harakat, salah ya. Ketika wasal dia tak ada. Dengar. Okay, ketika wasal dia itu tidak tak ada ya. Tapi kalau ketika wakaf dia ada. Contohlah tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, contoh-contoh saja. Kalaulah kita nak baca daripada awal surah sampai sini, konon-konon nak habis sampai ayat yang keempat dengan satu nafas. Kali sampai dekat ana je. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, kita kena baca dengan 2 harakat. Sebab apa? Pada alif itu ada tanda bujur. Tunjuk bujur meninggilah. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya apa? Ketika wasal alif tu tak ada, tapi ketika waqaf alif tu ada. Contoh saya baca ya. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana. Tiba-tiba sampai ke ana tu tak cukup nafas kan, dia nak wakaf. Jadi ketika wakaf ana tu dibaca dengan 2 harakat. Wala ana na, 2 harakat kan. Tapi bila dia wasal balik, dia nak sambung balik, wala ana na tu 1 harakat saja. Wala ana abidum ma abadtum. Okey, baik. Tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok pada kalimah berikutnya, abidum ma. Okey, di situ ada tanwin. Tanwin tu apa? Baris 2. Tak kisah baris 2 di atas ke, baris 2 di bawah ke, baris 2 di depan ke, namanya tanwin. Okey, jadi bila mana tanwin berjumpa dengan huruf mim, apa hukumnya? Hukumnya adalah idgham ma'al ghunnah. Apa maksud idgham ma'al ghunnah? Masuk, jangan baca abidun ma. Abidun ma salah, tapi masuk dalam huruf mim tu, abidum. Tapi masuk saja pun tak cukup, sebab namanya ma'al ghunnah, dengan dengung. Jadi kena dengung. Kalau bacaan dengan kadar berapa harakat? 2 harakat saja. Abidum ma, abidum ma, itu 2 harakat. Wala ana abidum ma abattum, ma abattum. Okey, baik. Tuan-tuan dan abang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada abattum, nampak tak dal ini tidak ada tanda apa-apa. Kenapa? Asal usul dia dal itu mati, berjumpa dengan ta. Jadi dekat sini hukum dia tuan-tuan abang dirahmati Allah adalah idgham mutajanisain ya. Idgham mutajanisain.
iaitu dal dengan ta dia berkongsi makhraj. Da, ta. Da dan ta tu berkongsi makhraj, cuma sifat yang berbeza, ya, sifat dia berbeza. Jadi ba ni dia tak akan baca dal, ya. Dal tu tak akan dibaca, tetapi dia akan terus masuk huruf ta. Jadi akan dibaca abad, abad, ta, 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 abadtum. Okey. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Sekali lagi, wala antum, dah tahu kan? Huruf alif berjumpa dengan hamzah dalam dua kalimah, hukumnya mad jaiz mufasil. Dibaca dengan kadar berapa harakat? 4 harakat. Wala antum, antum nun mati berjumpa dengan huruf ta, hukumnya ikhfa hakiki. Cara bacaannya dengung dengan kadar 2 harakat. Wala antum abiduna ma a'bud. Ma a'bud ada huruf alif berjumpa dengan hamzah dalam dua kalimah, hukumnya mad jaiz mufasil. Dibaca dengan kadar 4 harakat. Dan ketika kita wakaf di situ, a'bud, de, a'bud, de. Okey, itu namanya qalqalah. Qalqalah yang mana? Qalqalah kubra. Lakum dinukum waliyadin. Lakum di, lakum di. Okey, ada mim mati berjumpa dengan huruf dal, hukumnya adalah izhar syafawi. Izhar syafawi. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, tadi kita cerita tentang nun mati ataupun tanwin. Sekarang kita jumpa mim mati. Mim mati ni senang sangat tuan-tuan abang dirahmati Allah. Senang sangat sampai macam mana? Sampai tuan-tuan abang dirahmati Allah pun boleh cerita pada orang lain. Sedang yang macam mana? Yang pertama, hukum mim mati ada 3 saja, iaitu apabila mim mati berjumpa dengan mim, mim jumpa mim, mim mati jumpa mim, hukumnya adalah idgham mithlain. Ada orang panggil idgham mithlain saghir, ada orang panggil idgham syafawi, ada juga orang tanya idgham mutamathilain. Boleh saja tuan-tuan abang dirahmati Allah, ya. Okey. Manakala yang kedua, mim mati jumpa ba, mim mati jumpa ba, hukumnya adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Ingat kan? Mim mati jumpa mim, idgham mithlain. Mim mati jumpa ba, ikhfa syafawi. Mim mati berjumpa, yang ketiga, mim mati berjumpa selain daripada mim dan selain daripada ba adalah izhar syafawi. Okey, jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, tengok ni, mim mati jumpa ba ke? Tak. Mim mati jumpa mim ke? Tak. Jadi izhar syafawi. Dan sebagai tanda di dalam Al-Quran, izhar syafawi ada tanda mati di atas mim yang mati, ya? Nanti ada orang pelik, kalau mim mati mestilah ada tanda mati. Tak tuan-tuan abang dirahmati Allah, bukan semua mim mati dalam Al-Quran ada tanda mati. Tak. Kerana bila mana mim mati berjumpa mim, mim yang mati tu tak ada tanda mati. Bila mim mati jumpa dengan ba, mim mati tu tak ada tanda mati. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi orang kata mim mati mestilah ada tanda mati. Ya, kalau di izhar syafawi memang mesti dia ada tanda mati. Okey, lakum, jadi cara bacaannya jelas saja, tidak didengungkan dengan 2 harakat. Tak boleh baca lakum dinukum wali, tak boleh. Dia kena lakum dinukum, lakum dinukum waliyadin. Okey. Manakala dinukum wa, mim mati jumpa dengan waw, jumpa mim ke? Tak. Jumpa ba ke? Tak. Maka hukumnya izhar syafawi. Senang kan tuan-tuan abang dirahmati Allah? Dan ada tanda mati di atas mim, ya. Cara bacaannya jelas saja, tak perlu dengungkan dengan kadar 2 harakat. Lakum dinukum waliyadin.
din. Kan panjang tu. Kenapa panjang? Kerana hukumnya mad arid lis sukun, ya. Ketika kita wakaf ada ketika kita wakaf, huruf yang kedua terakhir adalah huruf ya dan sebelumnya berbaris bawah. Okey, baik tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Jadi bolehlah kira ulang-ulang kaji kan, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Ingatlah sebesikit mad jaiz mufasil. Tadi kita sebut ikhfa hakiki, ada idgham al-ghunnah, ada izhar syafawi. Dah tengok praktikal. Okey, jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, alhamdulillah settle dah surah Al-Kafirun. Kita berpindah pula kepada surah An-Nasr, insya-Allah. Kita sebutlah nama-nama yang baru pula kan. Jom tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Sebelum tu, sementara tu saya alu-alukan semua yang dah bersama-sama dengan kita kan. Dia bergerak-gerak. Tak sempat saya nak alu-alukan semua sekali. Cuma ada yang panjang sikit ya. Tuan Samsudin Saleh, mad jaiz munfasil secara bahasanya bermaksud boleh berpisah, kerana berbeza dengan mad wajib muttasil. Mad ini berlaku apabila ada mad tabi'i ataupun mad asli bertemu dengan hamzah, tetapi hamzah itu berbeza perkataan. Tak, kalau mad wajib muttasil dia perkataan yang sama, kalimah yang sama. Cara membaca kepanjangannya adalah 4 atau 5 harakat ketika ketika bersambung, wasal 2 harakat ketika wakaf. Yang ni kena jelaskan, nanti saya kena maklumkan sebab kedua-duanya tu kita tak baca 2 harakat. Okey, maksudnya kalau mad jaiz. Okey, mad jaiz tu betul. Kalau kita wakaf akan dibaca dengan kadar 2 harakat saja. Contoh, okey, apa yang dia dimaksudkan kat sini adalah kalau kita berhenti pada kalimah la a'budu, patutnya kita sambung kan. Tapi contohlah kita baca daripada awal, tiba-tiba nafas tak sampai kan. La yang kita baca tadi kan, la a'budu ma ta'budun, la a'bud. Kita baca 4 harakat kan sebab kita wasal. Tapi kalau contohlah, ni contoh saja, kalaulah kita baca qul ya ayyuhal kafiruna la titik berhenti kan, la 2 harakat saja. Maksud dekat sini kalau wakaf tu adalah kalau kita memutuskan bacaan di antara dua kalimah yang terdapat pada mad jaiz mufasil. Okey, baik tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Terima kasih atas komen tersebut. Terima kasih pada Puan Dia Idora. Senang sangat kan? Ya. Jadi kalau senang tu kalau macam saya katalah, kalau betul kita rasa senang, cuba kita share pada orang. Maksud saya bukan tekan share, yang tekan butang share tu share juga. Tapi maksud saya share tu cuba kita terangkan ke orang kan. Kita kata macam ni, hukum mim mati ada 3. Yang pertama idgham mislain, dia berlaku apabila mim mati berjumpa dengan mim. Hukum yang kedua adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi berlaku apabila mim mati berjumpa dengan huruf ba. Hukum yang ketiga adalah izhar syafawi. Dia berlaku apabila mim mati berjumpa selain daripada huruf mim dan huruf ba. Maksudnya kalau kita boleh terangkan macam tu, kita senanglah. Itu baru masuk senang. Senang untuk kita. Maksudnya kita dah faham kan, insya-Allah. Baik. Sekarang ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita nak sebut pula kita nak belajar pula tentang suratul Nasr dan kita akan, yang saya nak kata tadi, nak sebut nama-nama hukum yang baru. Nama-nama hukum yang baru, insya-Allah. Okey, jom kita baca sama-sama. Dan saya akan baca 2 kali lah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Yang pertama, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bacaan yang kedua selepas itu tu kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath.
idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا. Okay, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, 3 ayat saja, mudah-mudahan beroleh barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita baca Al-Quran, bererti kita baca kalam Allah Subhanahu wa taala, kalam yang paling mulia. Rajin-rajin baca Al-Quran tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, walaupun surah pendek-pendek, walaupun sikit saja, tetap baca Al-Quran hari-hari, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kalam Allah, daripada Al-Quran, baginya satu hasanah, satu kebaikan. Manakala setiap kebaikan itu, setiap hasanah itu digandakan 10 kali ganda. Masya Allah, yang tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, lagi banyak kita baca Al-Quran, lagi banyak pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, jom kita tengok hukum tajuk yang terdapat padanya. InsyaAllah yang baru-baru ya. Tengok dalam surah ni, mat jaih mufasil tak ada. Jadi kalau nak ulang kaji mat jaih mufasil, tengok surah Al-Kafirun. Berapa kali? 1. Saya kira dulu, tak apa, tak gerak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali mat jaiz mufasil kan. Tapi yang suratul Nasr tak ada mat jaiz mufasil. Jadi kita tengok mat apa yang ada. Kita baca idza jaa. Okey, satu kalimah ya. Huruf alif ni berjumpa dengan hamzah dalam satu kalimah. Namanya apa? Mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Kan? Mad wajib muttasil. Dibaca dengan kadar 4 harakat ataupun 5 harakat ya. Tapi yang standardnya kita baca 4 harakat lah, supaya mudah konsisten bacaan kita ya. Kalau orang tanya wajib muttasil ni berlaku macam mana? Dia berlaku apabila huruf mad, iaitu alif atau waw atau ya, berjumpa dengan hamzah dalam satu kalimah. Okey, tapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, untuk penjelasan yang lebih lanjut ya, dia bukan sekadar huruf waw jumpa hamzah, huruf ya jumpa hamzah, huruf alif jumpa hamzah dan sebagainya. Tapi kalau alif tak ada masalah lah, sebab alif memang sebelumnya berbaris atas kan. Macam yang disebutkan oleh Dr. Muhammad Ad-Dusuki Kahilah. Dia sebut rahsia, dia kata rahsia lah, yang orang tak perasan. Orang tahu sebenarnya, tapi orang tak perasan. Tak perasan pula kan, bila orang kata huruf alif sebelumnya baris atas kan. Memang sebelum alif memang baris atas, tak ada sebelum alif baris bawah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ataupun sebelum alif baris depan, tak ada. Dia sebelum alif tu memang baris atas saja. Tapi kalau untuk huruf waw, untuk huruf waw yang mati, ada sebelumnya baris atas, ada ya. Macam huruf ya, ada ya yang mati sebelumnya baris atas ada. Jadi dia tak jadilah mat wajib muttasil ya. Dia kena yang itu yang disebutkan tadi itu mat tabi'i ataupun mat asli. Mat asli berjumpa dengan hamzah dalam satu kalimah, maka jadilah mad wajib muttasil ya.
Kalau kata mad asli jadi macam mana? Sebelum alif baris atas, sebelum ya baris bawah, sebelum waw baris depan, berjumpa. Itu mad asli. Mad asli jumpa pula dengan hamzah dalam satu kalimah, jadilah mad wajib muttasil. Contohlah tuan-tuan abang dirahmati Allah, tengok dalam mushaf ni, bila saya tutup hamzah tu, ja, jim alif mati di atas, ja, dua harakat saja. Kalau kita nak tengok contoh lah, dia mad asli. Tapi bila saya buka, nampak hamzah, mad asli jumpa hamzah dalam satu kalimah, dia jadi mad wajib muttasil. Tak dibaca dua harakat, tapi dibaca 4 harakat, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nasrullahi, Allah dibaca dengan tafkhim. Nama Allah dibaca dengan tebal. Adapun bila kita sebut bismillah, nama Allah juga, bismillah, la disebutkan tarqiq, dibaca nipis, bismillah, la. Tapi bismillahirrahmanirrahim, tapi di sini kita baca tebal, sebab sebelum Allah, sebelum lafzul jalalah baris depan, ya. Jadi kalau kita jumpa lafzul jalalah sebelumnya baris depan atau baris atas, maka ia dibaca dengan tafkhim, baca dengan tebal, la. Idza jaa nasrullahi wal fath, fath. Okey, jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, yang ni yang kita nak sebutkan, wal fath, yang wal fath. Bunyi kedua-duanya sekali lah, ta pun mati, ha pun kena mati. Sebab apa kaedah dia tuan-tuan abang dirahmati Allah? Kaedah bila kita wakaf, bila kita berhenti, huruf yang terakhir tu nak tak nak dia kena mati juga, kan? Contoh macam kita baca sebelum ni kan, bila kita baca wala, ataupun kita baca qul ya ayyuhal kafirun, asal usulnya kafiruna, nun tu baris atas kan. Tapi tuan-tuan abang dirahmati Allah, bila kita wakaf, huruf yang terakhir akan dimatikan, ya. Sama juga, ya. Ini tak payah tengok tuan-tuan abang dirahmati Allah. Contoh yang bila kita baca qul huwallahu ahad, down tu sebenarnya tuan-tuan abang dirahmati Allah baris 2 di depan. Asal usulnya qul huwallahu ahadun, dun. Tapi bila kita wakaf, qul huwallahu ahad. Sebab apa kaedah dia? Bila kita wakaf, huruf yang terakhir akan dimatikan. Samalah dekat sini, idza jaa nasrullahi wal fath, kan? Huruf yang ha tu perlu dimatikan, mesti dimatikan. Tapi sebelum dia pun mati juga, kan? Jadi dua-dua mati, ta pun mati, ha pun mati. Jadi apa nama hukumnya tuan-tuan abang dirahmati Allah? Nama hukumnya adalah ijtima', harfani sakinani, ya. Ijtima' bererti berkumpul, berhimpun. Harfani, 2 huruf, sakinani, dua-dua mati. Ijtima' harfani sakinan. Jadi cara bacaannya dua-dua kena sebut tuan-tuan abang dirahmati Allah. Tak boleh baca satu huruf saja, yang ha tu tak payah baca. Contohlah seseorang tu baca idza jaa nasrullahi wal fath saja. Salah, tak cukup tuan-tuan abang dirahmati Allah, ha tu hilang. Tak boleh. Kena baca dua-duanya. Wal fath. Jadi ha tu perlu dibunyikan, ya. Jadi itu kadang-kadang termasuk dalam kategori kesalahan yang dilakukan oleh orang tanpa sengaja, tanpa perasan. Sama juga tuan-tuan abang dirahmati Allah, bila kita baca suratul asr, wal asr, kena bunyikan ra tu, ya. Wal asr, innal insana lafi khusr. Sin mati, ra pun mati, khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ba pun mati, ra pun mati.
Tapi yang tuan-tuan abang dirahmati Allah, oleh kerana wal asr selalu orang baca mungkin tak tersilap lah. Tapi yang selalu orang silap bila mana membaca suratul Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Oh, salah tuan-tuan abang dirahmati Allah. Kena tambah ra-nya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ada ra-nya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, apa namanya? Ijtima' harfani sakinan. Pertemuan, perkumpulan. Perkumpulan pula ya. Berkumpul dua huruf yang matin. Saya sambung sikit. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Bukan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli saja tak jadi, dia kena amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jim mati, ra pun mati. Kalau orang baca salamun hiya hatta matla'il fajr. Salah tuan-tuan abang dirahmati Allah, ra-nya tu hilang. Fajr. Okay. Jadi kat sini yang kita nak belajar tu kat sini, tapi kita buat contoh-contoh lah supaya ingat. Namanya ijtima' harfani sakinan. Berkumpulnya harfani. Kalau harf satu huruf, kalau harfani dua huruf, sakin mati, tapi sakinani dua yang mati. Apa yang dua yang mati tu? Dua-dua huruf tu mati. Okay. Jadi kalau kita baca sebelum-sebelum ni, idza jaa nasrullahi wal fath. Salah ya, betulkan ya. Wal fath ada hanya. Wa ra'aitan sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Okey, tuan-tuan abang dirahmati Allah. Wa ra'aitan nun yang bersabdu. Nun yang bersabdu hukumnya wajibul gunnah. Wajib tu wajib lah. Gunnah tu dengung, wajib dengung. Maksudnya siapa yang tak dengungkan bacaannya salah. Salah lah tuan-tuan abang dirahmati Allah. Namanya lahnul khafi. Kesalahan yang tersembunyi ataupun kesalahan yang ringan, tapi salah juga tuan-tuan abang dirahmati Allah kan. Jadi para ulama menyebutkan kita belajar tajwid tujuannya apa? Supaya mengelakkan diri kita daripada salah baca. Tak kisahlah salah besar ke salah kecil pun tak nak buat juga. Macam itulah ya. Jadi kena dengungkan wajibul gunnah. Cara bacanya dengung dua harakat. Wa ra'aitan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Asal usul dia ja tu tuan-tuan abang dirahmati Allah. Kalau tengokkan jim baridu di atas, jan. Kan kita kan dah belajar, kalau belajar muqaddam dulu, jim baridu di atas jan, jim baridu di bawah jin, jim baridu di depan jun, jan jin jun, kan macam tu kan. Tapi bila waqaf, bila berhenti, kalau mana huruf itu baris dua di atas di hujung kalimah itu, maka hukumnya mad iwad. Okay. Tadi dalam surah ni dah belajar mad wajib muttasil. Yang ini mad iwad.
Dibaca dengan kadar berapa harakat? 2 harakat saja, ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. 2 harakat, namanya mad iwad, berlaku ketika waqaf saja. Kalau tak waqaf tak ada mad iwad, ya. Ya. Tengok tuan-tuan dan abang dirahmati Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, sebelum tu kita tengok fasabbih bihamdi. Mim mati berjumpa dengan huruf dal. Apa hukumnya tuan-tuan dan abang dirahmati Allah? Tadi dah belajar hukumnya izhar syafawi. Kan? Sebab apa izhar syafawi? Sebab mim mati berjumpa dengan huruf dal. Apa tanda-tandanya? Tanda izhar syafawi tu apa? Ada tanda mati atas mim mati. Kan? Senang saja kan tuan-tuan dan abang dirahmati Allah. Okey, jadi cara bacaannya bagaimana? Jelas saja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Okey. Jadi apa nama hukumnya tuan-tuan dan abang dirahmati Allah? Ijtima' harfani sakinani. Ijtima' berkumpul atau berhimpun. Harfani 2 huruf. Sakinani 2 mati. Jadi dua-dua cara bacaannya, dua-dua kena sebut. Dua-dua kena sebut, bukan salah tu. Ustaz nak sebut ra yang mati ke ha yang mati? Jawapannya sebut dua-dua sekali. Wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Innahu nun yang bersabdu. Nun yang bersabdu, hukum dia apa? Wajibul gunnah, kena dengungkan bacaan. Berapa harakat? 2 harakat. Innahu kana tawwaba. Innahu hu 2 harakat tu mad apa? Namanya mad silah. Mad silah ada 2. Mad silah yang mana satu? Mad silah qasirah ke mad silah tawilah? Jawapannya mad silah qasirah. Macam itulah, ya. Sebut bernasyid sikit supaya kita boleh ingat, ya. Mad silah qasirah. Macam tu. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, kerana apa? Kalau mad silah tawilah, tawilah tu kena, tapi kalau bolehlah sebut. Kalau nak sebut kan, kita sebut mad silah tawilah, panjang sikit, tawilah. Sebab kita tawil tu panjang lah kan. Dia akan berlaku bila mana ada ha dhamir ini, hu ataupun hi berjumpa dengan hamzah. Kalau ada contoh nanti baru kita tunjuk insya-Allah, ya. Tapi yang hu ni innahu ka, jumpa dengan siapa? Jumpa ka kan, jumpa huruf kaf kan. Jadi bukan mad silah tawilah, dia mad silah qasirah. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, innahu kana mad silah qasirah. Innahu kana tawwaba. Ba. Asal usul ba ni tuan-tuan abang dirahmati Allah adalah ba baris 2 di atas, ban. Tapi kita dah belajar kan, kalau kita waqaf pada kalimah yang diakhiri dengan baris 2 di atas, dia akan jadi mad iwad, ya, dibaca dengan kadar 2 harakat. Innahu kana tawwaba. Okey, jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, itulah serba sedikit hukum tajwid yang terdapat pada Suratun Nasr. Dah pukul berapa dah tuan-tuan abang dirahmati Allah? Dah pukul 3 dah kan. Jadi okey. Jadi saya kata tadi, ingatkan nak habiskan sampai Suratun Nas. Beza surah yang kita belajar sekarang ni Suratun Nasr. Nasr pun kena sebut dua-dua sekali. Nasr, sad pun mati, ra pun mati. Apa nama hukumnya? Ijtima' harfani sakinan. Ijtima' berkumpul atau berhimpun
dua huruf, harfani sakinan, dua-dua mati. Okey, baik. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, sebelum kita habis ni kan, saya nak ada beberapa perkara lah. Yang pertama, saya nak jelaskan juga, sebab tadi saya dah bagi tahu, saya nak tunjukkan mana satu yang qalqalah kubra, mana satu yang qalqalah akbar, mana satu yang qalqalah sughra. Okey, jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, kita belajar sikit saja daripada surah Al-Masad. Surah Al-Masad ni boleh turunkan sikit. Boleh turunkan bang? Kena adjust ke? Okey, untuk suratul Masad, saya akan baca, dan tuan-tuan abang dirahmati Allah boleh ikutlah. Kita ambil masa sikit, tak apa, kita korbankan masa kita sikit saja kan. Allah bagi banyak masa kepada kita, kita korban sikit saja untuk Al-Quran. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Okey, jadi kita akan selesai dekat suratul Masad saja, surah Al-Ikhlas dan Al-Falaq dan An-Nas kita akan tengok esok insya-Allah pada waktu yang sama selepas Zuhur, kira-kira jam 2 petang insya-Allah. Kita korbankan masa kita sikit, tuan-tuan abang dirahmati Allah, dia akan jadi saham di akhirat nanti. Kita akan nampak dalam buku catatan amalan kita ada masa kita peruntukkan untuk Al-Quran. Al-Quran itu apa? Kalam Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah suka kita bila kita baca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih." Kalian baca Al-Quran kerana sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an, akan bagi pertolongan, akan bagi syafaat li ashabi, kepada orang yang bacanya, ya. Jadi sebab tu kita belajar Al-Quran, belajar tajuk Al-Quran supaya kita boleh baca Al-Quran dengan cara yang betul insya-Allah. Baik. Tuan-tuan abang dirahmati Allah, insya-Allah dalam surah ini, suratul Masad, kita akan fokus 3 jenis qalqalah. Ada qalqalah kubra, ada qalqalah akbar dan ada qalqalah sughra. Tapi tak ada masalah tuan-tuan abang dirahmati Allah. Kalau ada orang kata, "Ustaz, saya belajar lain Ustaz." Tak apa, yang lain ni lah yang kita nak ajar kan. Ada orang bila belajar kubra dengan akbar sama saja, tapi sebagian para ulama dia bezakanlah, sebab daripada definisi nanti dia tak sama tuan-tuan abang dirahmati Allah. Okey. Yang kedua, ada yang juga menamakan ada qalqalah kubra, qalqalah sughra dan qalqalah wusta. Ni kalau tak pernah dengar lah tuan-tuan abang dirahmati Allah, disebut di dalam kitab-kitab tajwid. Okey, tapi kita gunakan istilah yang macam familiar. Kalau qalqalah wusta tu nanti tak pernah dengar wusta. Tapi kalau qalqalah akbar tu dia okey sikit, ya, dia familiar sikit lah kan. Okey, baik. Tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca macam biasa tadi kan. Saya akan baca 2 kali. Yang pertama saya baca, tuan-tuan abang dirahmati Allah dengar. Yang kedua kita baca sama-sama, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Fi jidiha hablum min masad. Alhamdulillah, syukur pada Allah.
banyak dapat baca Al-Quran hari ini. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin masa yang kita peruntukkan dengan Al-Quran akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita kata baca Quran lama, banyak kerja tak dapat buat. Tak, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, orang yang banyak baca Al-Quran itulah orang yang diberkati masanya, insya-Allah. Baik. Tapi untuk hari ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita nak tengok dalam surah ni part yang qalqalah saja. Okey, tak apa, saya jelaskan yang lain tu, saya jelaskan ringkas-ringkas saja ya. Okey. Tabbat yada abi, panjangkan. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Yada abi, kat situ ada alif berjumpa dengan hamzah dalam dua kalimah. Kalimah pertama yada, kalimah kedua abi. Jadi dua kalimah yang berbeza. Jadi hukum dia mad jaiz munfasil, dibaca dengan keadaan 4 harakat. Tabbat yada abi lahabin wa, tanwin berjumpa dengan waw, hukum dia idgham ma'al ghunnah. Bukan baca lahabin wa tab, salah, bukan lahabin tapi lahabiu biu. Itulah idgham, itulah masuk dalam huruf waw. Lahabiu ma'al ghunnah, beserta dengung. Ma'a tu beserta ataupun bersama, gunnah tu dengung, bersama dengung. Lahabiu wa tab. Yang ini tuan-tuan abang dirahmati Allah, bila kita waqaf wa tab, dia berhenti sekejap, kemudian dia terlepas. Wa tab. Itulah namanya qalqalah akbar, qalqalah yang paling besar lah. Kerana apa? Dia berlaku ketika dua-dua keadaan. Dia berlaku pertama kerana waqaf, terjadinya qalqalah itu ketika waqaf, ketika berhenti. Yang kedua, huruf yang kita berhenti itu bersabdu. Sabdu pun kita sebut qalqalah juga kan. Jadi tuan-tuan bang dirahmati Allah, dalam kita waqaf padanya jadi qalqalah. Kemudian yang huruf yang kita yang qalqalah, huruf yang kita waqaf itu bersabdu pula, jadilah akbar. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, cuba tengok dan tulisan watabba, ba tu bersabdu. Jadi sebab itu bila kita waqaf, bunyi dia tak sama dengan qalqalah kubra. Contohnya bila kita baca, tengok ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Macam tu je. Dia bukan wa ma kasab. Tak kan? Dia tak ada terhenti sekejap. Dia tak ada. Tapi kalau kubra ada. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Dia macam itulah. Ya. Kenapa? Bagi nak tunjukkan ada dua huruf ba di situ. Bila sabdu ni menunjukkan ada kuasa dua lah, dua huruf. Satu ba yang mati, satu lagi ba yang hidup lah untuk sabdu. Watab, ba pertama, ba yang kedua. Macam itulah kalau kita nak keluar, kita nak extract one by one huruf-huruf yang wujud tu kan. Ya. Jadi sebab itulah bunyi begitu. Sama juga dengan bil haqq, kan? Bil haqq, dia terberhenti sekejap. Ya, tapi yang saya berhenti tu sebab macam terlama sikit, sebab nak tunjukkan part yang terhenti tu bil haqq. Tapi kalau kita baca bil haqq, macam tu je. Cuma nak tunjukkan dia berlakunya dia terberhenti sekejap bil haqq. Tapi kalau tak ada sabdu, dia akan jadi bil haqq. Macam tu. Contohnya qul a'udzu birabbil falaq. Jangan baca qul a'udzu birabbil falaq. Tu salah ya. Itu kalau ada sabdu baru jadi macam tu, bil haqq. Macam tu. Baik. Jadi nampak kan, watab, dia qalqalah akbar. Sebab apa? Pertama, kita waqaf pada
huruf qalqalah. Yang kedua, huruf qalqalah itu bersabdu. Okey. Jom kita tengok. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna. Ma satu kalimah, aghna kalimah berikutnya. Jadi alif berjumpa dengan hamzah dalam dua kalimah, hukumnya mad jaiz munfasil, dibaca dengan keadaan 4 harakat juga. Ma aghna anhu. Anhu, nun yang mati berjumpa dengan ha, hukumnya izhar halqi. Kita tak jelas panjang sebab kita nak tengok qalqalah saja kan. Ma aghna anhu maluhu. Luhu mad silah qasirah. Mad silah qasirah. Bukan mad silah tawilah ya. Mad silah qasirah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kasab itu qalqalah kubra. Yang tadi apa? Qalqalah akbar. Akbar paling besar ya. Paling, kalau orang Johor kata paling besar kan. Tapi okey, itu paling besar tu akbar. Ya, sebab apa? Tapi kalau qalqalah kubra, dua sebab juga. Pertama, kita waqaf, kita berhenti pada huruf qalqalah. Manakala yang kedua, huruf qalqalah tu dimatikan, mati je. Bukan sabdu, mati. Mati. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, kalau ada orang kata huruf qalqalah tu berapa? Huruf qalqalah tu apa? Huruf qalqalah tu ada 5. Huruf qalqalah tu ada 5. Apa dia? Ba, jim, dal, qaf, ta. Ya, ba, jim, dal, qaf, ta. Kalau kat sekolah rendah dia, kalau sekolah rendah ke sekolah menengah ke, dia orang ingat macam mana? Singkatan dia ada baju Dakota. Baju Dakota, baju Dakota. Ya? Baju tu maksudnya ba dengan jim lah. Dah sudah, dah tu dal. Koto, Dakota, koto kan? Dia qaf dengan ta. Baju Dakota. Tapi kat tempat lain tuan-tuan abang dirahmati Allah, mungkin dekat Indonesia kot, kan dia panggil apa? Baju di toko. Toko, kita jarang sebut toko kan, kita sebut kedai. Tapi kalau yang sebut toko, toko, baju di toko. Baju dengan jim, di tu di manalah, di tu dal, toko kedai, toko tu toh dengan qaf. Jadi ada cara lah, baju Dakota ke, baju di toko ke, yang penting ba jim dal qaf ta. Okey, jadi itulah 5 hurufnya. Kalau kita berhenti, kita waqaf padanya, akan jadi qalqalah ya. Okey, kita sambung sikit lagi. Sayasla naran dhata lahab. Naran dha, tanwin berjumpa dengan huruf zal, hukumnya ikhfa hakiki. Nara, dengungkan bacaan dengan kadar 2 harakat. Sayasla naran dhata lahab. Dhata lahab. Lahab. Qalqalah akbar ke qalqalah kubra? Kubra, sebab dia bukan sabdu. Kalau qalqalah, kalau huruf qalqalah itu waqaf ketika sabdu, baru jadi qalqalah akbar. Yang ni qalqalah kubra. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu, kasih banyak hukum. Wamra, mim mati jumpa ra, hukumnya adalah izhar syafawi. Tandanya ada tanda mati di atas mim. Kan? Kalau orang tanya kenapa izhar syafawi, senang sajalah, kerana mim mati jumpa ra. Tapi kalau jawapan lain, sebab mim mati ni tak jumpa mim, mim mati ni tak jumpa ba, ada izhar syafawi lah. Macam tu kan. Wa imra'atuhu, tu mad apa? Mad silah qasirah. Mad silah qasirah. Hamma, mim yang bersabdu, namanya wajibul gunnah. Wajibul gunnah 2 saja, mim yang bersabdu dan mim yang bersabdu. Cara bacaannya dengung dengan kadar 2 harakat. Yang tu yang 2 harakat. Hammalatal hatab.
hatab ba. Hammalatal hatab tab ba. Ba tu adalah qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Okey. Last sekali dalam ayat yang last ni ada qalqalah sughra. Qalqalah sughra yang pertama lah kita nak jumpa ni. Qalqalah sughra dan qalqalah kubra pun ada. Okey. Fi jidiha hablum mim masad. Fi jidiha hablum itulah dia qalqalah sughra. Jadi qalqalah sughra tu terjadi bila? Pertama, ketiga huruf qalqalah mati. Itu pertama. Yang kedua, di tengah-tengah bacaan kita. Kita tengah baca lagi ni, kita masih meneruskan bacaan ni, kita tak wakaf. Ketika kita wasal lah, kita tak baca fi jidiha hab. Kalau contohlah boleh berhenti kat situ, tak boleh berhenti. Tapi kalau contohnya fi jidiha hab, baru qalqalah kubra. Tapi kita tak boleh berhenti kat situ. Kita fi jidiha hablum. Kan ba tu tengah-tengah bacaan kita kan, tengah wasal kan. Qalqalah tu mati kan. Huruf qalqalah itu mati, iaitu ba, dan di tengah-tengah bacaan iaitu wasal. Jadi barulah sifatnya, barulah hukumnya mad, hukumnya qalqalah sughra kan. Fi jidiha hablum mim masad. Yang tu baru qalqalah kubra, sebab kita dah wakaf. Syarat dia apa? Yang pertama, huruf qalqalah itu mati disebabkan wakaf lah kan. Yang kedua, ketika wakaf, ya. Fi jidiha hablum. Jadi dia punya lantunan taklah kuat, bukan fi jidiha hablum. Salah lah. Dia oleh kerana dia sughra, dia sikit saja. Fi jidiha hablum. Fi jidiha hablum mim masad. Kan kuat sikit qalqalah kubra. Di tengah-tengahnya tadi tak ada hablum lum. Ada dengung kan? Lum, kerana apa? Tanwin baridu di depan jumpa mim. Hukumnya idgham ma'al gunnah masuk. Jangan baca hablun mim, bukan hablun, tapi hablum. Dua harakat mim. Mim nun mati di bawah min, tapi nun tu berjumpa dengan mim. Jangan baca nun yang mati jumpa dengan mim. Jadi jangan baca min masad, tak, tapi mim masad, idgham ma'al gunna. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, hari ini dapatlah kita belajar tentang mad jaiz munfasil, mad arid lisukun, mad wajib muttasil, mad iwad, mad silah qasirah. Kan? Lagi apa lagi? Qalqalah, wajibul gunnah. Macam-macam dapat belajar kan. Dan yang rare, yang kata rare lah, kata baru tahu hari ni nama dia ijtima' harfani sakinan. Dan hari ni juga kita telah kupas ketiga-tiga jenis qalqalah. Itu qalqalah yang paling besar tu akbar, berlaku ketika huruf qalqalah itu wakaf, ketika wakaf, dan huruf qalqalah itu sabdu. Manakala yang kedua qalqalah kubra adalah ketika kita wakaf pada huruf qalqalah dan huruf qalqalah tu mati, tu kubra. Manakala qalqalah yang ketiga qalqalah sughra, iaitu apabila huruf qalqalah itu mati di tengah-tengah bacaan kita ketika kita sedang wasal, bacaan kita sedang bersambung, okay? Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, itulah beberapa hukum yang dapat kita belajar hari ini secara praktikal. Selalu sebut nama-namanya. Kalau saya sebut, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebutlah juga nama-namanya supaya melekat pada lidah kita dan kita boleh ingat, ya. Yang penting bila sebut qalqalah, qal, lam tu mati, ya. Qalqalah.
Sebab ada semua qala kubra, qala sughra, bukan qala tapi qala ya. Sebut pun kena betul ya. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang tu saja pada hari ini, mudah-mudahan masa kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masa tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah diberkati oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dicatat oleh para malaikat sebagai amalan yang saleh, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi sekarang itu saja. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah, yang silap tersasul daripada kelemahan diri saya sendiri, saya mohon ampun daripada Allah, saya mohon kemaafan daripada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Ya, apa tu? Baca komen sikit. Baca komen. Hari ni minta maaf tak dapat baca komen banyak sangat. Ya, saya pun alu-alukan kepada semua yang berada bersama-sama dengan kita. Saya sebut laju-laju kalau ada. Banyak sangat ni. Okey, Puan Hasna, Puan Deidora daripada Kuching, Puan Zizali, Puan Mirna, Nuaimi, Puan Deidora, Puan Mirna, Tuan Muhammad Syaril, Tuan Iskandar, Tuan Normah Murad, Puan Suajim, Puan Rohini, Puan Anna, Muhammad Jamalia, Tuan Haris Lim, Puan Salihah Rais, Puan Roswati, Muhammad Zulfahmi, Puan Nida Sani, Puan Nizans, Puan Norma, Al-Fadil Ustaz Abu Faqih, Ustaz Fauzi, sahabat saya ya. Puan Arifah, Puan Roslia. Kemudian ada bahasa daripada Thailand ni, saya tak boleh baca, tak faham. Puan Hayati, Puan Zalila, Puan Nuraini, okey, Puan Hayati, Puan Masra, Puan Aziza, Puan Nurmiza, Puan Jamilah, Muhammad Sradix ya, Tuan Muhammad Isa, Hasnita, Ita, Ajihar ya, Puan Hajah Halijah, Tuan Samsudin, Puan Haziza, dan ramai lagi ni semua sekali. Puan Siti Baizura, Puan Razana, Puan Razia, Tuan Saiful, Tuan Muhammad Zulfahmi, Datuk ada. Okey, Puan Zah, Syazwin, Kadir, Ummi Zakia, Siti Baizura, Puan Nurlia, Puan Rozana, Ummi Zakia, Puan Syazrin Azlika, Puan Syarifah, Puan Nurpisha, dan semua yang hadir bersama-sama dengan kita. Jazakumullahu khairan kathira. Terima kasih banyak-banyak pada semua yang menonton, semua yang share, semua yang like, semua yang komen. Puan Kirakia, Puan Roslina, Puan Puan Mahani, Puan Nur Aini, Tuan Azam, Puan Aziba, Puan Jo, okey, Puan Jo, Puan Deidora baca surat cinta dari Allah, Masya Allah kan. Puan Cik Embun, Puan Syarifah Pah Piloi, Puan Zaliha ya, Kak Zaliha tadi sama-sama mengaji Al-Quran. Terima kasih Puan Kirokia, Puan Nur Syukur, Puan Hasni. Terima kasih pada Puan Jamila Ijtibah Harfani Sakinan, berhimpun dua huruf yang mati ya. Ya. Sebab Puan Jamila daripada yang Ramadan hari tu dah, Masya Allah. Puan Kirokia, Puan Zahara, Puan Norma, Puan K, Puan Nurima, Puan Haziza, Puan Iza, Nur Faiza, Puan Nurima, Puan Syamsiah Abu Bakar, Puan terima kasih pada semua. Jazakumullah khairan kathira. Puan Halimah, Puan Siti Haja, terima kasih Kak Maznah. Terima kasih pada Puan Kasina, Puan Raila Osman, Puan Mirna, Puan Ropisha. Lama-lama pun tak apa Ustaz. Kan, Puan Ida, Puan semua, siapa yang like banyak-banyak tadi tu, saya tak perasan, tak keluar nama. Puan Ain Hafiz, sorry tadi saya dah nampak ada orang like banyak kan, saya tak perasan. Terima kasih pada semua. Jazakumullah khairan kathira. Tak sempat saya nak sebutkan semua nama. InsyaAllah esok kita jumpa lagi.
Mudah-mudahan pertemuan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pada Abang Jeff yang merakam kita punya rakaman hari ini. Jazakumullah khairan kathira. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.